Assalamualaikum, bertemu lagi kita dalam slot Sofu Ramadan minggu kedua. Alhamdulillah kita dah berpuasa lebih daripada seminggu. Macam-macam dah kita lalui. Semangat bulan Ramadan ni kan. Kita dah berpuasa, bertarawih, pergi bazar, bersahur dan macam-macam. Tapi hari ni saya nak kongsikan dengan anda semua beberapa amalan yang kita terlepas pandang kadang-kadang. Walaupun amalan yang kecil, tapi ganjaran pahalanya sangat-sangat besar. Amalan yang pertama adalah jangan tinggal sahur. Orang fikir sahur ni kita bersahur pagi-pagi ni untuk kita tak nak lapar, kita nak jadikan perut kita lebih bertenaga. Tapi sebenarnya Nabi bersabda, bersahurlah kerana di dalam sahur itu ada keberkatan. Ramai ya daripada kita yang skip sahur ni dengan alasan tak ngantuk, tak lapar, malas nak bangun. Tapi sebenarnya sahur ni kita bangun bukan untuk kita tahan diri saja, tahan lapar saja, tapi kita nak dapatkan keberkatan. Walaupun dengan hanya seteguk air ataupun sebiji kurma dah memadai, insya-Allah. Yang kedua, amalan berdoa sebelum berbuka puasa. Waktu berbuka ni adalah waktu yang paling mustajab antara waktu-waktu yang paling mustajab untuk kita berdoa. Berbuka, azan je kita baca doa jaju, kita makan dan selesai. Tapi sebenarnya doa ketika waktu sebelum berbuka ni antara waktu-waktu yang sangat-sangat genting untuk kita berdoa, sebab waktu-waktu inilah antara tempat ataupun waktu yang dimakbulkan doa oleh Allah. Amalan yang ketiga adalah bersedekah. Berapa ramai antara kita yang amalkan sedekah setiap hari pada bulan Ramadan ni. Jadi bulan Ramadan ni adalah salah satu bulan yang pahalanya diganda-gandakan oleh Allah. Jadi perbanyakkanlah sedekah di bulan Ramadan ini. Sedekah ni tak perlu tunggu kaya. Walaupun RM1 dah cukup. Tapi kita cuba untuk konsisten. Kita cuba untuk perbanyakkan lagi amalan ni setiap hari. Sedekah ni kadang-kadang bukan dengan duit, kadang-kadang dengan memberi makanan kepada orang yang susah, dan banyak lagi cara untuk kita bersedekah. Ramadan ni bukan hanyalah bulan untuk kita tahan lapar semata-mata, tapi adalah bulan untuk kita rebut peluang untuk kita gandakan pahala kita. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. InsyaAllah selamat berpuasa. Teruskan untuk menyokong, like, komen dan share Sofu Ramadan dan Unity Halal Center untuk konten-konten yang akan menemani anda sepanjang bulan Ramadan. Assalamualaikum.